dan aku masih berinterogasi, namun masih jahil berinvestigasi. Di sini hadir damai hakiki, semua jawaban telah terbukti, tiada provokasi. Ingin melihat semua pesona indah belakang, tapi setelah gelap kebun ku turunkan tangan, tiada bisa untukku berubah. Rasa dan gelisah tiada jawab, ku ingin melihat semua pesona indah belakang. Uluran tangan tiada bisa untukku berubah. Rasa dan gelisah tiada jawab, ku terima. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Aiman Hakimi bersama dengan anda untuk sesi kali ini. Bersama kita akan adakan satu sesi temu bual eksklusif bersama dengan kumpulan Robitah. Baru tadi kita telah disajikan dengan persembahan yang cukup menarik daripada kumpulan Robitah dengan lagu yang berjudul Hari Itu Hari Ini. Suka ingin saya kongsikan bahawa lagu yang kita dengar tadi telah pun bersiaran di radio ikim.fm. Jadi saya yakin dan sangat percaya yang anda semua dah sangat teruja untuk berkenalan dengan Ali Robitah, betul? Jom kita mulakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Yang pertamanya saya nak ucapkan terima kasih atas persembahan yang memang cukup menarik yang bagi saya sangat menghiburkan. Dan saya yakin dan sangat percaya penonton yang melihat tadi pun sangat terhibur. Betul? Okey. Jadi, mungkin Ali Robitah boleh perkenalkan diri dulu seorang-seorang? Silakan. Nama Hakim Sufian dan background electrical engineering. Nama saya Akmal Mustafa, boleh panggil Akmal. Berlatar belakangkan psikologi dan perguruan. Nama saya Ridwan Rais. Latar belakang saya Islamic Management. Okey, nama saya Muhammad Mahdi bin Muhammad Tulangan, boleh panggil Mahdi. Background saya Electrical Engineering Komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yasin bin Muhammad Fuad. Boleh panggil Yasin. Jadi background saya, insyaAllah saya akan fokus untuk belajar bidang bahasa Arab. Okey, terima kasih atas sesi suai kenal yang kita telah lakukan sebentar tadi. Boleh kita agak unik ya tuan-tuan semua. Boleh kata yelah dengan social engineering dengan science management apa tadi? Bercampur. Macam-macam tiba-tiba semua bergabung dalam satu kumpulan untuk melahirkan satu industri yang sangat berbeza. Jadi cuba ceritakan tentang Robitah. Silakan. Secara ringkasnya Robitah ni adalah terdiri daripada 5 anak muda lah. Kami muda-muda semua. Dan kami salah satu artis di bawah Tarbiyah Sentap Rekod. Dan kita ada persamaan antara kita berlima. Apa persamaannya? Semua dari sekolah yang sama. Kumpulan Robitah juga alhamdulillah kami berjaya lah menghasilkan 3 single dan diupload di YouTube dan alhamdulillah dapat 170 ke 80k macam tu. 170,000. Yes, semua view lah. Alhamdulillah satu pencapaian lah. Alhamdulillah juga Kumpulan Robitah diberikan rezeki untuk jelajah berbagai IPT dan sekolah bersama penceramah-penceramah TS dan tim kami lah. Okey, jadi terima kasih. Tadi nak tanya, aku boleh kata bila jelajah tu maksudnya hampir setiap negeri di Malaysia ni telah pergi ke ataupun memang hampir banyaklah yang telah pergi? Belas-belas Belas-belas universiti dan juga sekolah. Kedah, Melaka. Kedah, Melaka. Semua negeri belum lagi. InsyaAllah itu impian lah. Rezeki insyaAllah ya. Okey, jadi soalan yang seterusnya. Okey, jadi saya nak tanya bagaimana tertubuhnya kumpulan Robitah? Dan satu benda yang saya ingat tu juga, kenapa nama Robitah? Dia start tahun 2010 Ya, 2010 masa kami di tingkatan 5 di sekolah. Tingkatan 5? Ya. Dia menarik lah penubuhan Robitah ni sebab kami starting dengan masa tu form 5 dan umur kami bukannya 17, atas 17 lah sebab kami semua adalah special case lepas samahat lah di sekolah tu.
Alhamdulillah. Masa time tu 2010 penasihat nasyid, kami aktif lah nasyid, minat Sebut sikit nasyid. nama Mualimah tu. Mualimah ni berjasa lah penasihat nasyid tu, Mualimah Sharifah Aida. Masa tu penasihat nasyid dan sewaktu tu Abang Wai, industri nasyid dia terkenal lah kan. nasyid. Senior kami. Dia menganjurkan di bawah nasyid.com satu pertandingan lah di peringkat IPT, dan waktu time tu kita dapat masuk pun sebab umur kita orang terlajak, so kita orang dapat masuk. Bila masuk tu, masa tu lah first time kita orang masuk satu pertandingan yang lain kan. Sekolah dengan IPT ni kan lain kan dia punya. Kiranya pendedahan yang korang dapat tu memang power lah. Ya, memang beza lah. Jauh beza. So masa time tu sekali lah kami batu dengan Ustaz Adin Ruslan sekali habis daripada tandingan tu. So and then kami pun habis SPM. Selepas SPM waktu itu kan semua pertibaran kan, batch kami pergi belajar tempat masing-masing. Ustaz Adin Ruslan dia tulis satu lagu Seperti Dulu. Tajuk lagu Seperti Dulu. Tajuk dulu. Saya ringkasnya Seperti Dulu ni, semoga ukhuwah tu Masih fresh macam dulu. Yes. Masih Dah fresh macam berpisah, awal pertemuan. macam first pertemuan. So akhirnya release lagu tu, kita orang try record, push untuk buat music masa tu, and then kami pun mencari yang pengalaman lah. Akhirnya jumpa dan kami jadikan dia sebagai mentor lah, and Usamah Kamarul Zaman, and Abang Usamah Kamarul Zaman. So Abang Usamah Kamarul Zaman ni merupakan admin Page FB Munsyid Corner. Boleh kata Abang Usama Munsyid Corner tu? Yes. Okey. Dan senior kami lah. So dia lah banyak bantuan semua. Dan waktu time tu 2011 kan. Jadi kami pun masa time tu homemade je album kan. Beli iMac semua, iMac 300. iMac tu dia macam mana? versi lama kepada Mac Versi sekarang. lama, ya. Oh, sekarang iMac. Sekarang Dulu iMac. iMac kan. Dulu Okey, iMac. okey. Faham. Waktu time tu Ustaz Anin pun dia kerja guru, waktu jual gula-gula, dapat untung tu, baiki iMac tu. Lepas tu and then kita record. Kat situlah belajar benda semua, dan kira sekarang ni comeback lah. Nak cuba buat dengan lebih serius lah insyaAllah. Yes, kita cuba keadaan yang lebih kualiti dan lebih bersungguh lah. So tu sebanyak lah sejarah Robitoh. Oh, boleh kata last Robitoh dulu tahun 2010. Sekarang tahun 2017, betul? Oh, boleh Yes. kata hampir 7 tahun. Boleh kata lepas tu baru Robitoh kembali dalam industri nyanyian ni, betul? Saya betulkan mungkin bukanlah kembali dalam industri. Kita Okey. baru. Kembali menyanyi. Kembali menyanyi. Okey. Sebab yang kalau nak ceritakan 2011 tu nak serius dalam industri Memang nak tak cuba. tahu masa tu main-main je. Oh, okey. Masa tu memang kita orang CD kita orang pun kita orang print sendiri, tulis homemade. Okey, so apa nama Robitoh? Pertama sekali Alhamdulillah, saudara kata tak mainstream. Bagi kami satu pencapaian lah, Alhamdulillah. Jadi Robitoh ni sebenarnya berasal daripada perkataan Arab. Dia lebih tahulah. Mungkin boleh beritahu Robitoh tu apa maksudnya? Robitoh ni maksud dia ikatan. Ikatan, betul. Ikatan. Yang ikatan kita, yang pertama sekali hablum minallah, ikatan kita dengan Allah SWT. Kemudian hablum minan nas, ikatan kita dengan manusia. Cuma Robitoh ni biasanya selalunya dikelirukan dengan sebutannya. Ada tempat kami pergi ada panggil Robitah. Robitoh. Ada yang panggil Rabitoh. Ada juga dalam satu tempat apa? Rabita. Rabitoh. Rabi'ah. Itu memang typo. Dahsyat. Jadi saya tanyalah, kalau sebutan tu kalau je Rabi'ah semua tu maksud dia macam mana? Memang terus salah ke jadi daripada ikatan jadi Dia jadi lain lah. jadi simpulan lah lepas tu. So sebenarnya ialah Rabitoh. Robitoh. Okay, jadi sekarang kita dah nampak lah bahawa kenapa nama Robitoh, kenapa dia pilih nama Robitoh. Yang pertama ialah ikatan. Mungkin ada nak tambah lagi ke? Bila nama Robitoh ni juga kalan buat diri kami yang bahawa pentingnya ikatan yang kuat, seperti mana saudara Ridwan Rais tadi sebut kan. Ikatan antara Allah dan ikatan dengan manusia sendirilah. Benda tu mengingatkan kami bahawa bekalan tu kena cukup. So memang itu antara sebab juga kenapa Robitoh tu dia sebagai sumber kekuatan juga. Dan yang penting sekali Robitoh ni menunjukkan ikatan mesej kami semua. Sebab mesej memang ada untuk diri kami sebenarnya. Tapi apa salahnya benda-benda yang baik ni kita kongsikan kan. Saya nak tambah sikit. Saya rasa macam dia ada kaitan dengan Al-Ma'thurah yang kita baca tu kan. Doa Rabitoh yang kita baca tu maknanya dia kaitkan dengan seluruh muslimin di dunia. Oh, kiranya album Robitoh ni bukan dengan nama Robitoh ini, lagu-lagu ini akan menjadi ikatan kepada semua pendengar-pendengar, di mana persahabatan apa anda semua sebagai penyanyi terus terikat dengan pendengar-pendengar yang boleh kata mendengarlah lagu Robitoh ni. Betul? InsyaAllah. Oh, okey. Sangat besar maksud dia. Seterusnya, soalan yang ketiga, apa yang mendorong Robitoh untuk ke bidang nyanyian dan juga apa yang memberi suntikan kepada Robitoh untuk membuat album? Silakan. Basically sebab minat kami lah. Minat.
sebab kami semua ada jiwa seni, muzik, dan kami semua kenal masing-masing, dan minat itulah yang buatkan kami tertarik pada untuk bidang muzik. Dan kami rasa perlu gunakan bakat-bakat kami untuk umat. Okey. Kelebihan-kelebihan kami. Dia rasa rugilah bila setiap orang ada kelebihan dia kan. Betul. Dan apa yang kami dapat dalam tarbiyah yang kami lalui semua, kelebihan yang manusia ni ada, sebaiknya dia gunakan sebagai tools untuk Islam itu sendiri. Dan juga benda yang menarik kami untuk terus buat album ni, sebabnya kami tertarik dengan kesungguhan artis barat. Okey. Ya, betul. Artis barat menarik. boleh kata hampir setiap minggu mesti ada lagu-lagu baru kan. Okey. Jadi kami nak Setanding lah, setanding. kami nak bertanding jugalah kan. Okey. Sebab kami nak adakan wujudkan satu hiburan alternatif Okey. kan, supaya di samping ada muzik-muzik yang ke arah negatif, jadi kami bawa kepada positif. Okey. Mesej yang lebih positif. Okey. Betul. Alternatif lah. Tapi dengan harapan satu hari nanti alternatifnya yang akan menjadi utama kan, insya-Allah. Yes. Kan? Oh, InsyaAllah, amin. Okay, jadi tadi saya boleh kata sebentar tadi saya pun diberi, boleh kata alhamdulillah, sebab saya berada di sini, jadi dapatlah diberi ruang untuk mendengar secara langsung album. Jadi saya tengok boleh kata lagu Kumpulan Robitah ni dia punya genre tu macam berbeza-beza. Setiap lagu tu ada message dia. Setiap lagu tu dia macam genre ada satu, boleh kata memang dia tak sama lah. Jadi boleh tak terangkan? Boleh kata macam anda semua macam tengok buat satu eksperimen. Memang rasa moderator dah jawab tu. Oh, okey, betul lah. Okey, alright. So moderator jawab, rasa macam buat eksperimen. Memang eksperimen lah. Jawapan Okey. daripada soalan lah sebenarnya. Oh, okey, alright. Jawapan ada soalan. Sebenarnya macam ni lah. Okey, Dia kata, silakan. kenapa pembikinan album? Sebabnya album ni bagi kami dia menunjukkan satu unsur eksperimental. Okey. So bila kami hasilkan album, jadi kami akan senaraikan pelbagai jenis lagu dan pelbagai jenis genre, Okey. pelbagai jenis muzik. Jadi benda tu yang akan menjadi satu eksperimen kepada pendengar. Tapi eksperimen ni sebenarnya boleh sentuh dua sudut lah sebenarnya. Pertama tentang muzik, Okey. yang keduanya lirik. Okey. Itu khusus kepada album kami lah. Muziknya sebab muzik kami boleh kata hampir semua lagu bergenre yang berbeza. Yang keduanya lirik kami mungkin boleh kata eksperimen juga, sebab mungkin lebih kepada isi hati kami. Okey. Okey, jadi mungkin saya sebenarnya soalan ni saya teringin sangat nak tanya tau. Okey, boleh saya tanya? Bila saya tengok saja album ni, Okey. terus saya pelik. Nama Robitah The Album, betul? Betul. Robitah The Album. Tapi kenapa gambar dia, mungkin penonton boleh tengok, gambar dia macam kaca yang pecah. Jadi tak faham kenapa apa yang buatkan Robitah mengeluarkan konsep gambar kaca pecah ni. Mungkin boleh terangkan, mungkin boleh kongsikan? Menarik lah konsep ni. Kami bincang lama lah pasal cover album ni. Konsep dia. Dan kami bincang dengan produser kami sendiri, Ustaz Adin Roslan lah. Okey. Buat konsep macam dalam gambar ni. Setiap muka ada dalam setiap sepian kaca tu. Tapi kenapa saudara je yang senyum? Itu Sebab dia ketua mungkin. Oh, okey. itu dia Dia akan make something. bagi harapan. okey. So cermin tu sebenarnya melambangkan iman lah. Okey. Iman sendiri. Bagaimana kita tengok, kami sebenarnya ini cerita tentang diri kami. Okey. Diri kami yang mungkin kami penuh dosa dan kami ini penuh kelalaian manusia kan. So jadi album ni merupakan luahan kami dan harapan kami dalam perubahan. So apa yang konten dalam lirik di album ni berkaitan dengan diri kami, luahan apa yang kami rasa, apa yang kami lalui dan sebagainya. Message tu adalah mencerminkan diri kami sendiri, dan dengan harapannya akhirnya satu hari nanti iman kami akan sempurna. Ya. Maksudnya kaca-kacanya akan Akan bercantum kembali. bercantum semula. Okey, kiranya Dan apa? kaca-kaca ni juga melambangkan bagaimana umat Islam sekarang. Okey. Umat Islam sekarang Berpecah belah. Adalah pecah belah kan. Dan Iman lemah, Iman lemah kemudian menyebabkan retak. perpecahan. Yes. So jadi benda tu harapan kami kaca tu akan kembali balik. Cantum. Album kedua nanti Cantum kaca balik. cantum lah. Kiranya Lepas tu okey. album kedua tu Islam dah bangkit lah. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah. Tapi kiranya dengan kaca-kaca ini akan bercantum dengan nama Robitah itu sendiri. Yeah, Betul? dengan nama Dengan Robitah ikatan tu sendiri, sendiri. ikatan tu sendiri. Terbaik. So ya. akhirnya Islam ni Ya. akan kuat balik
bila kita faham konteks ikatan sebagai Islam tu sendiri. Okey, jadi kita dah tadi pun kita dah boleh kata kita dah perkenalan dengan ahli Rabitah. Kita juga dah tahu macam mana betapa besarnya mesej yang kumpulan Rabitah ingin sampaikan. Jadi, apa kata hadirin semua, sama-sama kita ringankan telinga, kita tonton persembahan yang akan disampaikan oleh kumpulan Rabitah dengan lagu yang seterusnya, iaitu lagu Jalan Keluar dan Ku Impikan. Terimalah. Cuba kau bayangkan dengan mata hatimu apa yang kau rasa, terjatuh di dalam lubang yang sama, berulang-ulang kali kau tetap tewas. Hingga kini ku masih mencari jalan keluarku buntu, hampir ku putus asa darimu. Namun apa guna andai ku hanya mengeluh, karena ku sadari Tuhan takkan pernah menzalimiku, hanya ku yang menzalimi diri. Berilah jalan keluar. Assalamualaikum, kembali semula kita ke sesi Temu Bol eksklusif bersama dengan kumpulan Rabitah. Okey, terima kasih kumpulan Rabitah sekali lagi atas persembahan yang memang terbaik lah tadi. Tak sangka dengan selawat sendiri pun kita boleh menyampaikan dengan satu mesej yang sangat berbeza, sangat unik dan bagi saya sangat menarik. Kita akan teruskan pada soalan yang seterusnya. Okey, yang Tadi boleh kata soalan yang saya tanya pada Encik Akmal tadi, boleh kata saudara Akmal ada katakan bahawa Rabitah ni merupakan satu muzik alternatif. Bila kata alternatif, maksudnya ianya berbeza dengan mainstream, dengan muzik yang ada di pasaran sekarang. Jadi apa yang membezakan Rabitah dengan artis-artis
di Malaysia? Silakan. Okey, bagi kami yang pertamanya bezanya bagi kami adalah message. Okey. Sebab message yang kami bawa ni semua message tentang diri kami. Keduanya tentang muzik. Muziknya kami bawa sebab saya komposer. Okey. Saya antara komposer utama. Jadi saya bawa muzik yang dalam alternatif sebenarnya ada alternatif lagi. Maksudnya Macam mana tu? Itulah, macam mana tu? Saya nak tanya kat soalan tu sebenarnya. Okey. maknanya kalau alternatif tu mungkin mesej-mesej positif dikira sebagai alternatif. Okey. Tapi dalam alternatif tu maksudnya kami bawa muzik bergenre lebih kepada 90-an, 80-an. Dan juga mungkin ada unsur-unsur J-pop sikit. Oh, J-pop. Alright. Jepun Sikit. Okey. Jadi peminat J-pop di luar sana pastikan dapatkan album ni. Okey. InsyaAllah. Jadi sebab tu dah dikatakan sebagai alternatif kepada peminat J-pop. Oh, dan juga okey. alternatif kepada orang yang minat lagu-lagu 80-an dan 90-an. Okey. Ada kebarangkalian tak yang mungkin Robitoh untuk album yang seterusnya mungkin ada campuran dengan K-pop pula ke? Itu Wallahualam. sebab muzik kami memang muzik yang eksperimental. Mungkin boleh jadi. Oh, okey. Doakan insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Jadi terima kasih. Jadi boleh kata kita dapat lihat kenapa apa yang membezakan Robitoh dengan yang ada di pasaran sekarang ni. Jadi boleh kata sesi kita pada hari ini pun hampir ke penghujungnya. Jadi mungkin soalan yang terakhir yang mungkin saya ingin tanyakan kepada ahli Robitoh, kepada kepala Robitoh, apakah harapan Robitoh dalam industri muzik pada masa ini? Silakan. Betul lah jawab. InsyaAllah harapan Robitoh sama je dengan harapan artis di bawah naungan Tarbiyah Sentap Rekod tu sendiri. Sebab Tarbiyah Sentap Rekod sendiri pun dibuat mempunyai satu mission lah, yang di mana kita nak bina alternatif kepada hiburan. Kalau orang suka dengar lagu K-pop, J-pop, lagu barat, benda semua, so kita cuba create lagu yang sedap, ada konten yang baik untuk mereka ni. So dengan harapan yang alternatif tu akan jadi yang utama. Tu harapan besar kami lah. Dan sebanyak mana pun view yang kami dapat, dan harapan kami adalah yang mendengar berlaku perubahan. Okey, jadi kepada penonton semua, boleh kata telah tamatlah sesi temu bual bersama dengan kumpulan Robita. Sebelum kita akhiri sesi kita pada kali ini, saya secara peribadi ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kumpulan Robita kerana sudi meluangkan masa berkongsi dengan kita semua. Seterusnya kepada ahli-ahli muzik yang sudi yang boleh kata bermain dengan sangat hebat tadi, terima kasih banyak-banyak bersama-sama dengan kumpulan Robita. Seterusnya terima kasih juga kepada Tarbiyah Sentap kerana menyediakan premis untuk kita laksanakan temu bual kita pada kali ini. Jadi, sebelum kita akhiri sesi ini, mungkin ada kata-kata terakhir daripada kumpulan Robita? Silakan. InsyaAllah kata terakhir lah daripada kami. Jangan lupa dapatkan album kami di pasaran, dan moga bila anda dapat album kami, moga-moga album ni menjadi asbab kepada perubahan diri kalian dan kami sendiri. Dan boleh juga dapat secara online di Spotify, iTunes, Deezer dan Joox. Dan boleh juga ikuti perkembangan kami di Facebook Robitoh, insyaAllah. Di Instagram boleh follow Robitoh Official, insyaAllah. Robitoh Official. Okey, dan juga penghargaan untuk semua yang terlibat. Antaranya adalah Ustaz Adenin sendiri, juga ahli Robitoh, semua munsyid Tarbiyah Sentap Records, dan juga Wan Saleh, Amin Nurdin, Greg Henderson, Fuad Ko dan seluruh yang terlibat. Dan khususnya terima kasih kami ucapkan kepada Munsyid Malaysia sendiri, insya-Allah. Okey, jadi penonton semua, ini sesi kita pada kali ini. Ada rezeki, ada jodoh, kita jumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Deritaku dihantui rasa sesak jiwaku ini, semangatku hilang tiada, mampu ku jejaki, namun ku masih yakini bantuanmu itu pasti. Kata sirah Nabi membukti perjuangan ini. Tuhan bimbinglah diriku untuk kekal di jalan juangmu, kembalikan semangatku tetap semula berdiri teguh. Karena aku masih yakini bantuanmu itu pasti. Kasihan Nabi membukti perjuangan ini. Aku masih yakini bantuanmu itu pasti. Nyata sirah Nabi membukti perjuangan ini.